kita teruskan lagi rakaman ke rumah di sebelahnya pula. Bermakna ada 1, 2, 3 bangunan tinggal, termasuklah bangunan spa yang saya explore pada tempoh hari, yang mana ada penemuan tengkorak manusia. Jadi saya akan fokuskan untuk rakamkan di rumah ni pula. Bahagian luar ni banyak sampah-sampah. Terdengar seperti ada yang sedang menyapu sampah, mungkin dari luar kawasan pagar rumah ni. Kosong ruangan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi agak sedikit kepenatan disebabkan saya explore secara berturut-turut. Bermula daripada bahagian kedua spa tinggal tu, untuk lihat dengan mata kepala saya sendiri tengkorak manusia yang ditemukan, dan kemudian saya explore ke rumah di sebelahnya, rumah tinggal, dan kali ni rumah yang terakhir. Jadi 3 tempat dalam satu masa. Apapun, tetap teruskan dan juga gagahkan diri ni, disebabkan ni merupakan salah satu kerja syok sebagai seorang explorer. Dengar bunyi mesin tu dari rumah sebelah ataupun rumah belakang. Mesyuarat Perwakilan tahun 2000 UMNO bahagian Bukit Bintang. Harapnya tiada sesiapa dalam rumah ni. Rumah ni berbeza dengan rumah sebelum ni yang saya explore. Nampak rumah ni masih ada lagi tingkap, cermin dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
banyak barang-barang. Ada sofa juga di ruang depan ni. Di tempat ni clear. Risau takut ada yang duduk ataupun tinggal secara bersembunyi dalam rumah ni. Ni kalender ni tahun 2017 Ada juga barang-barangnya, tilam. Kena pastikan rumah ni clear. Bismillah. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Tertutup tingkapnya. Dan di sini ada Allah, terpijak-pijak kaca ni. Toilet, bilik air. Bising Tadi saya sengaja tak buka torchlight takut ada yang duduk dalam ni dan terperasan saya masuk dalam rumah ni. Risau tak?
tilam. Astaghfirullahalazim. Hai. Memang tak ada insurans yang keluar. Terkejut beruk. Terkejut beruk aku. Hai. Ni lagi kasut perempuan. Nampak dinding ni, memang rumah ni dah jadi sarang untuk kelawar ni tinggal lah. Bersuka dia dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak kasut. Mainan budak pun ada, patung-patung Ultraman dan sebagainya. Cuma tadi kita terjumpa kalender tahun 2017 lah. Dah hampir 8 tahun usianya kalau diikutkan dengan kalender tu. Allah, dalam ni pun ada juga apa benda ni, motor curi ni. Kat spa tu pun ada. Memang jadi pot dulu untuk ada yang masuk ke sini dan mengambil bahagian perangka motor ni. Harapnya tak ada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Keluar. Macam biasa. Dalam rumah ni banyak terkejut dengan kelawar je. Apa benda entah. Okey. Clear semua ruangan. Semua ni lah. Siapa punya kerja ni sampai ke dalam rumah dibawa masuknya. Cuma disebabkan tempat ni dah berpagar kawasan sekeliling. Itu sebab tak ada yang masuk. Dulu mungkin bangunan ni ataupun rumah ni memang ada yang masuk, menjadikan tempat tinggal mereka ataupun tempat untuk membuat kegiatan tidak bermoral seperti ni, mengambil ataupun mencuri barang-barang motor ni. Motor siapa entah, Allahu a'lam. Tayar semua tak ada. Motor je nama apa ni? Ada sesiapa yang tahu boleh tinggalkan di ruangan komen. Tak jam motor apa ni. Okey. Jadi banyak juga barang-barang terbuang dan ditinggalkan.
2000 tahun 2000 dah 25 tahun dah. Okey lah. Tu yang jadi sebab mengapa tempat ni ada banyak nyamuk ni. Sampah-sampah terbuang sebegini. Jadi terjawab persoalan apa yang ada di sebalik rumah tinggal deretan di kawasan ni. Satu bangunan spa, rumput tengkorak, rumah yang kedua ni, dan yang ketiga ni. Okey. Baik, jadi rasanya itu sahaja rakaman untuk video eksplorasi pada kali ini. Agak memenatkan, boleh tahan 3 lokasi dalam satu hari ni. Dan kurang pukul 11 hampir 2 jam saya habiskan masa untuk explore ke tiga-tiga kawasan bangunan tinggal ni. Okey. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam video eksplorasi yang berikutnya. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudi untuk menonton setiap rakaman yang Syuk paparkan di channel YouTube Syukri Vlogs ini. Okey. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye bye. Tan 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 tan